Okey, kalau Cara, macam yang ya. ke depan punya, kalau macam yang E ni kita ambil 15 sebab kita nak ke depan kan. That's why kita ambil 15. Kena ambil besar. Okey, kalau backward kena ambil yang lagi kecil. Kecil dia menurun. Dia Okey. menurun. Sebab kita dah tengok hujung pangkal tu dapat sama tak? Hujung dan pangkal. Kena beri sama. Kalau tak sama, menunjukkan bahawa program yang kau buat ni tak accurate lah. So macam yang dekat A ni saya boleh ambil 5 lah kan sebab ada 5 kecil kan. Ya. So kira sama lah. 5 lah. Betul lah. Dia sebenarnya kau boleh, kau ada pilihan itu kan. 5 ke, 14 ke, 7 kan. Betul. Tapi ni dah backward pass ni kena ambil panel yang kecil lah. Okey, faham. Okey, aku tanya satu kau. Kenapa kau tak ambil F 21 tu? Kenapa kau tak ambil F? Aktiviti F 21. Sebab apa kau tak ambil itu? Kenapa tak ambil F21? Sebab apa tak ambil? C21. Yang 21 ni saya pergi ke sini. Sebab apa? Sebab apa? A dia tak delegate kerja tu dekat F. Okey, faham. Dia delegate kepada B, C, D lah. Kan? Ini cara critical path method beroperasi dalam Microsoft ni. Okey, baik. Sekarang ni kau cuba cek balik apa ni. Apa ni TF, total float. Tengok total float. Total float kat mana kotak dia? Sini. Di bawah ni lah, di bawah nama activity kan. Di bawah description kan. Betul. Betul. Cuba okey, mula dengan A dulu. TF dapat berapa? Kosong. Kosong tu kritikal lah. Kalau boleh tu kau boleh tak merah. Boleh berwarna lah tu. Okey, baik. Lepas tu next. Maknanya kosong ni maknanya kita tak boleh lewat lah. Memang kena. Kena buat segera ataupun buat lebih awal. Macam mana kau dapat kosong tu? Cuba cerita aku. Macam mana kau dapat kosong? Macam mana kau boleh dapat kosong? Bila late finish, tolak early finish, maknanya kita tak ada float lah. Tak ada. Early finish, ada kosong. So, bukan tak ada float. Bukan tak ada float. Aku betul sikit lah. Bukan tak ada float. Dia ada float. Tapi float dia adalah jenis kritikal. Iaitu kosong. Kalau satu pun float juga. Dua pun float juga. Tapi yang tu kategori non-kritikal. Tak payahlah. Hak mana yang bukan kritikal tak payahlah letak warna merah. Tak. Merah ni macam satu signage amaran beritahu lah kan. Supaya beware. Lagi tinggi nilai total float tu maknanya lagi kita boleh ada ruang bermain lah, betul ke? Betul. Dia ada dia ada excusable delay lah. Dia ada excuse boleh delay lah kan. Maksudnya kalau yang nilai float dia lagi tinggi maknanya kita boleh santai lah boleh santai lah. Tapi kalau projek ni tak ada santai kan, speed up. Mana boleh speed lah macam ni lah Allah Ta'ala buat. Waktu Zuhur 1:30 sampai pukul contoh 4:30. Takkan kau nak sembahyang lewat-lewat. Takkan kau nak solat pukul 7 pukul 4:15. Kan? Faham tak? Kau faham tak? Kesinambungan kisah kehidupan ni. Kalau kau selalu duk amal lewat semua, dia akan terbawa dalam disiplin area kau. Setiap manusia ni kita ada disiplin area kita. Kita ada ruang untuk mendisiplinkan diri kita ni. Masuk dalam tandas macam mana? Mana boleh masuk dalam tandas kau pergi bawa baca buku atau makanan? Tak boleh. Tak ada disiplin masuk dalam tandas. Dalam ni kan, toilet kan, jamban kan. Dia ada disiplin dia. Tempat tidur dia ada disiplin dia. Mana boleh kau hentam tempat tidur, kau pergi bawa satu talam nasi makanan. Lepas tu tempat makanan minyak kau buat tidur. Tak boleh.
Sama juga dalam Microsoft Project ni, dia ada disiplin area dia. Yang mana banyak benda yang kau perlu belajar. Tu macam aku duk buat package-package kan. Lagi tinggi Ha. package tu, lagilah disiplin area dah terbuka. Lagi tinggi package tu, lagilah terbuka package dia. Lepas tu setengah-setengah Oh. orang tu kata, Cik Nasrul, tak apa kot, saya tak perlu belajar tinggi-tinggi. Saya ni nak buat projek besar-besar lah. Oh, okey, baik, saya faham. Tak apa lah, tak ada masalah lah kan, dia nak pilih kan. Lepas tu main Faham. lama-kelamaan, orang dah nampak dia boleh buat. Walaupun dia ambil yang package besar-besar ni. Jadi high expectation orang. Orang Ha. tak akan dah uji dia lah. No more time untuk dia buat ujian lah. Dia orang akan judge dia sebagai kompetent. Okay, you buat dia projek besar lah. Oh, tepi lah. Kan? Oh, dia pun buat juga. Bila buat, masuk, submit, klien reject. Kalau reject. Mula lah. Orang yang membanggakan dia tu akan mula rasa pelik lah kan. You ni Faham. reti buat tau, buat. Kenapa you tahu buat ayam projek kecil-kecil lah. Hmm. Lepas tu apa lagi menggagau cara aku balik lah. Banyak. Kita menggagau cari balik, cari. Oh, boleh. Okay, masa kita masuk package yang ni lah, yang paling tinggi ya. 2,300. Oh, 2,300 je. Takkan tak boleh top up? Oh, top up tak boleh tu lah. Top up dulu saya dah bagi dah. Saya dah bagi tahu lah sekian-sekian. Kan, kalau top up ni tak boleh lah. You kena solid. Kalau solid ni saya kira-kira saya jadi rugi sebelah saya. Tu saya dah beritahu lah. Harga runcit kita beli macam mana? Harga bandar kita beli macam mana? Bandar dengan runcit beza kan? Betul. Contoh macam ni lah kan. Kita dah biasa dah beli sabun yang sama kan untuk kita pakai mandi. Tak salah kita beli banyak. Bila beli banyak ni, dia ada penjimatan. Kalau kita dapat cara borong, wholesale kan. Tahu tak? Tu masing-masing lah, tak apalah kan. Terpulang lah masing-masing kan. Nanti, Faham tuan. cuma saya bagi tahu saja. Saya tak maulah nanti orang cakap, oh cik rasa tipu lah. Tak bagi tahu pun. Ni yang saya bagi tahu kita dah setengah orang tu. Setengah orang macam tu kan. Kadang-kadang tu dia nampak 250 tu semua cover. Tak boleh. Tu yang saya bagi harga the lowest 250. Terima kasih banyak tuan. Bagi diskaun banyak tu. Tak apalah yang tu memang saya buat syawal punya. Syawal memang kali ikut memang saya rugi. Bagi Chan kat saya juga apa 300.5 bulan depan bayar insya-Allah. Saya dapat je saya bayar terus tuan insya-Allah. Tak apalah, tapi macam saya peringatkan diri pada saya lah kan. Dulu tu saya jalan kan, walaupun dia bayar ni lah kan. Dia ada lagi hutang dia lah kan. Bila saya jalan-jalan tu juga dah habis dah topik tu. Sampai sekarang tak bayar. Sampai sekarang tak bayar. Ada macam tu. Ada bang dia tu ke? Dia kira apa yang dia dapat kan. Dia rasa ilmu tu berkat. Jadi rugi saya. Okey, baik. Sekarang macam ni. Okey, sekarang macam ni. You dah dapat dah total float. Sekarang ni, you kena dapatkan free float. Macam mana you dah dapatkan free float? Free float pun penting lah. Free float ni, dia mesti ada. Di dalam kancak jadual ni, dalam ni kita tengok diagram ni, dia mesti ada ni laluan-laluan yang free float. Free tu maksudnya kira laluan tu memang tak ada tak ada critical. Cuba tengok free float FF. Macam mana dia dapat? Cuba tengok formula dia. Free float ES of successor minus Tolak. early start tolak early finish. So, contoh. Okey, kita cuba tengok contoh. Bawah tu dia bagi contoh kan, activity B tu. Cuba kita pergi tengok activity B. Early start tolak early start of successor. Early start of successor tu adalah dekat E tu. Early start of successor tu dekat E. Activity E. Tu. Lepas tu tolak dengan early finish of present, iaitu
EF dekat B 15 kalau 8. Oh, Betul okay. tak? 15 kalau 8. Length of successor minus. Okay, ni successor dia lah. Ni, Successor ni penerima. okay. Yang sebenar tu of present tu maksud dia predecessor. Of present tu. Predecessor ni Oh, pendahulu. oh, predecessor dengan successor. Oh, okay. Cuba tengok yang A pula, activity A pula. Okay, activity A ni dia punya successor dia 5. Hmm. Dia punya predecessor dia 4. So ada 1. Satu lah. Nanti maksudnya ada satu hari untuk free float dia. Lepas tu Oh, yang tu B pula ada 7 hari untuk free float dia. free float tu Hmm. maksudnya jarak lepas siap B nak ke E lah kan. Ni Ha, ada. dia ada Okay. lagi. Dia ada lagi masa yang lebih santai. Itu yang tadi ya, yang total float tu adalah untuk setiap aktiviti. Yang ni laluan. Yang ni dia panggil Oh, link. okay. Dia panggil chain apa? Link. Chain link. Rantaian. Dalam Dia rantaian panggil tu pula ada free float. Free float. Cuba tengok tu. Cuba kau dapatkan FF untuk C pula. FF untuk C, kosong. So dia critical lah. Critical. Eh, D pula, tak ada. D. Cuba tengok D Okay. pula. D FF dia 15, apa? kosong juga. Critical lah. Lepas tu Okay. cuba tengok E pula. E macam mana? E boleh dapat lah. E tak Dia tak boleh. dapat. E tak dapat. Cuba kau cari yang tu. Yang latihan yang kau buat tadi tu. Kau cuba cari FF. Cari FF. Okay.